sangat menakutkan sebenarnya. Betul. Dan hari ini dalam kupasan terperinci kita nak selami satu sumber dari saluran YouTube Kita dan Seram. Ia berkisaran tentang seorang remaja umur 17 tahun bernama Zalifah yang terkena sihir minyak pengasih. Dan misi utama kita hari ini bukan sekadar nak kaji elemen seram tu saja. Kita nak menyelami kes ni dari satu sudut yang kita selalu terlepas pandang. Aha, dari kacamata keluarga tu sendiri kan? Tepat sekali. Bayangkan beban penjaga yang terpaksa berhadapan dengan satu ancaman yang mereka langsung tak boleh nampak dengan mata kasar. Benda tu yang paling seram sebenarnya. Jom kita tengok titik permulaan kes ni. Ia bermula bila adik lelaki mangsa yang umur 10 tahun tu, dia bawa masuk satu sampul surat misteri. Sampul yang diselit dari bawah pintu rumah tu kan? Ha, betul. Dan Zalifah ni bila nampak je sampul tu, dia terus rampas dalam keadaan yang sangat panik dan terus buang dalam tong sampah. Tindakan yang sangat pelik untuk seorang remaja. Kan? Kalau kita fikir balik situasi ni, dia ibarat macam kita nampak retakan halus pada dinding rumah kita. Kita tahu ada benda tak kena, tapi kita belum nampak bahaya sebenar di sebalik retakan tu. Metafora yang sangat bagus. Sebab pada fasa ni, si ibu pun sebenarnya tertipu juga tau. Dia cuma nampak kelakuan memberontak remaja yang biasa. Ya, sebab si ibu tak nampak pun virus sihir tu sedang perlahan-lahan menceroboh sistem minda anaknya. Betul. Susah nak bezakan sama ada ni cuma masalah emosi biasa atau petanda amaran pertama ancaman mistik. Jadi, saya terfikir macam mana agaknya perasaan si ibu tu bila masuk waktu maghrib. Hari yang sama, dia tiba-tiba dengar bunyi jatuh berdentum yang sangat kuat. Bunyi dari arah pintu rumah tu. Ha. Naluri pertama si ibu mesti dia ingat anak dia jatuh, tercedera ke apa kan. Tapi bila dia bergegas ke depan, dia nampak Zalifah dah terduduk kat lantai. Dan yang buatkan situasi ni sangat tragis adalah bila Zalifah mendakwa dia ditolak oleh satu entiti kepala besar dengan hembusan angin yang sangat kencang. Biar betul? Ya, tapi ahli keluarga yang ada kat situ, si ibu dan adik dia tu langsung tak nampak atau rasa apa-apa angin pun. Keadaan sunyi sepi je kat situ. Wah, ini yang kita panggil rasa tak berdaya tu kan. Si ibu cuma boleh tengok anak dia ketakutan, tapi tak boleh nak halang puncanya sebab puncanya gaib. Tepat. Di sinilah wujudnya satu jurang realiti yang mengerikan. Mangsa sedang diserang secara fizikal dalam dunia dia, tapi bagi keluarga, tak ada apa-apa yang berlaku. Ia macam terpaksa berperang dengan musuh yang tiada rupa. Ya, dan serangan malam tu sebenarnya hanyalah fasa pertama. Ia bertujuan untuk memenatkan dan melemahkan benteng mental mangsa. Oh, supaya lebih mudah dikawal keesokan harinya. Betul. Bila mangsa dah lemah, barulah sihir tu boleh kuasai minda sepenuhnya. Sebab tu pada fasa kedua keesokan paginya, keadaan jadi lebih tegang. Ini waktu pagi yang si ibu terjumpa anak dia termenung tu kan? Ya, si ibu nampak anaknya duduk termenung kat tangga rumah dengan pandangan yang sangat kosong. Macam tak ada roh. Rupa-rupanya dia sedang menunggu masa je nak lari ikut lelaki misteri dari dalam mimpi dia tu. Serius lah, benda ni menakutkan sebab kat sinilah naluri keibuan tu memainkan peranan yang sangat besar tau. Sangat kritikal. Ya, si ibu ni dia pantas kesan yang pandangan kosong ni bukan lagi protes emosi remaja biasa. Dia terus bertindak pantas, tarik anak dia masuk ke dalam rumah demi keselamatan. Dan tindakan yang nampak kecil itulah sebenarnya yang menyelamatkan keadaan. Kalau dia lambat, benda ni dah tentu menarat. Betul. Boleh tak anda bayangkan tekanan emosi yang si ibu ni terpaksa tanggung lepas tu? Dia terpaksa panggil perawat dan kemudian dengar anak sendiri menjerit-jerit agresif kat dalam bilik masa tengah berubat tu. Mendengar anak bergelut dengan sesuatu yang bukan diri dia. Ya, sebelum akhirnya mangsa kemadi waras. Sungguh satu pengalaman yang sangat menyeksakan untuk seorang penjaga. Ia memang mendedahkan satu realiti pahit. Dalam kes manipulasi ekstrim macam ni, mangsa dah tak boleh nak selamatkan diri sendiri tau. Sebab kompas realiti mereka dah rosak sepenuhnya. Jadi wira sebenar dalam kes ini selalunya adalah ahli keluarga yang peka dan cepat bertindak. Betul. Keluarga yang terus memegang mangsa berpijak di bumi yang nyata. Kes ni jelas menunjukkan betapa pantasnya seseorang boleh diasingkan dalam sangkar minda mereka sendiri tanpa orang sekeliling perasan.
Jadi pengajaran penting untuk kita semua. Penting untuk kita peka kalau nampak perubahan mendadak pada orang tersayang di sekeliling kita. Ya, sebab ancaman terbesar kadang-kadang berlaku jauh di luar medan penglihatan fizikal kita. Setuju. Dan sebelum kita tutup kupasan hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang mungkin akan meremangkan bulu roma anda. Wah, apa tu? Cuba anda bayangkan kalau pagi tu si ibu terlalu sibuk dengan urusan kerja dan terlepas pandang, abaikan pandangan kosong anak dekat tangga tu. Sejauh mana agaknya sihir minyak pengasih tu akan bawa mangsa pergi lari tanpa dapat dikesan oleh sesiapa pun?